Hai semua. Okey, Kak Zai nak bagi resepi seperit ataupun biskut custard ataupun biskut dahlia. Okey, Kak Zai pakai 1 cup margarin buttercup tau. Lepas tu 1 cup gula asin. Korang nak pakai margarin pelangi boleh, pelantar boleh, tak ada masalah. Lepas tu 1 sudu vanilla asin, 1 biji kuning telur. Lepas tu korang gaul lah pelan-pelan macam ni sampai dia rata, gula tu semua dah rata. Masukkan setengah cup tepung custard, 1 cup tepung jagung. Okey, korang gaul dia sampai rata. Lepas tu korang masukkan tepung gandum 1 cup setengah korang. 1 cup setengah. Okey, yang setengah tu Kak Zai lupa nak ambil video. Okey, lepas tu korang gaul-gaulkan dia. Okey, yang ni Kak Zai lupa nak masuk awal-awal masa masuk butter tu. Last minute baru Kak Zai nak masukkan warna kuning tu. Tapi boleh je tengok dia jadi je, cantik je. Lembut korang. Okey, Kak Zai gunakan acuan pecah 10. Okey, buat bunga dia pecah 10. Okey, nampak tak? Dia punya lembut tu tak sakit tangan bila korang nak buat adunan nanti ya. Dia tak sakit tangan. Ni Kak Zai dah buat, kira dah nak masuk 3 tahun Kak Zai buat biskut seperit ni, biskut dahlia, bunga dahlia, biskut custard. Orang dulu-dulu kata biskut dahlia, orang sekarang panggil seperit. Tengok dia dah cantik-cantik, kita hias dengan cherry. Nampak tak? Okey, bila dia bakar, biskut Kak Zai ni dia kembang sikit masa dia bakar. Tapi bila Kak Zai biarkan dia lama-lama dalam 15 minit kat luar, baru Kak Zai bakar, dia tak kembang. Okey, korang try lah buat macam tu. Okey, bunga dia insya-Allah tak jatuh. Lagi satu, Kak Zai bakar dia 170 suhu. Kak Zai bakar dalam masa 20 minit. 20 minit dia dah nampak garing lah, cantik. Okey, korang try lah buat, insya-Allah jadi. Okey, bye. Assalamualaikum. Share tau resepi Kak Zai ni.